Allahumma hdini fiman hadait. Tuan-tuan boleh baca doa ini ketika salat witir, sebab hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan ataupun Al-Husain dalam doa Nabi ajar mereka dalam solat witir, dalam solat witir, solat malam. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ustaz, nak baca bila doa ni Ustaz? Ada yang baca selepas rukuk, sami Allahu liman hamidahu. Ada yang baca habis surah rakaat terakhir sebelum rukuk. Ambillah kata contoh, minal jinnati wan nas, Allahumma hdina, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Adapun golongan yang mengatakan sebelum ataupun selepas rukuk, khilaf dalam masalah mengangkat tangan dalam masalah Allahumma hdini fiman afait wa afini fiman tawallait dan sebagainya. Pandangan ketiga, sesungguhnya pandangan ketiga ini pandangan yang muktabar juga. Dia kata dibaca di dalam sujud. Dalam sujud, Allahumma hdini fiman hadait, ataupun boleh dibaca sebelum salam. Sebab golongan yang ketiga memandang doa yang daripada berasal daripada Al-Hasan atau Husain ini tambahan di dalam berdiri solat tidak kuat dalam pandangan dia. Maka dia kata doa itu sahih tanpa ada tambahan ketika berdiri itu, baca doa itu sebelum ataupun sesudah rukuk. Maka dia kata boleh kita bawa, yang penting dalam solat kita witir sebelum salam ataupun di dalam sujud. Dan sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali, itu yang paling betul doa. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Ataupun sebelum salam baca tahiyat, baca selawat, 4 perlindungan, bacalah doa Nabi yang lain, Allahumma hasibni hisaban yasira. Teringat doa ni, Allahumma hdini fiman afait hadait wa afini fiman afait, sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh, syarah-syarah kepada hadis-hadis yang ada. Wallahu a'lam.